Sejujurnya aku tak tahulah apa yang aku rasa sebenarnya. Aku start programming just 2 years before AI ada. Dan bila aku kerja dekat company kedua aku, time tu AI dah start lah. Time tu GPT-3 kot. Dia macam dah start nak booming. Time tu dia bodoh lagi lah, macam hallucination, context slang rendah. Dan sekarang ni dah lain gila. So aku nak cakap pasal tu. Jadi apa yang aku tengah rasa sekarang kan zaman AI kan. So first of all, ramai gila macam programmer yang tak pernah muncul. Aku boleh katakan diorang vibe coders lah. Dan ada yang daripada marketing, vibe code web sendiri dan claim macam-macam juga. Dan ada yang saling menjatuhkan antara satu sama lain, which is not healthy at all. Dan ramai gila lah macam cakap, oh boleh buat website ni dalam masa 1 hari, masa 2 hari, dalam masa 3 hari, which is benda tu memang berlaku dan betul. Dan bila ada real programmer atau programmer yang pengalaman komen pasal benda tu, dia akan jadi macam, takutlah tu kerja dia kena ambil alih, takutlah tu AI take over, rasa apa macam terancam apa semua kan. Dude, apa hal tu. So ini apa yang aku rasa lah. Dan aku pun ada komen banyak jugalah dekat social media pasal benda ni. Aku rasa sangat demotivated jugalah kadang-kadang. Sebab you know, dulu bila aku build something open source, cari surau ke library Malaysia postcode ke, banyak gila aku build kan. Tu aku contribute juga ke open source kan. Aku sekarang ni aku dah tak rasa benda tu macam seronok lagi lah. Macam memberikan aku macam semangat. Macam dulu kalau aku buat benda open source on the side, aku niat, oh okay, aku belajar dan menggrowkan diri aku lagi lah. Lepas tu sekarang aku macam, what's the point? Kau boleh belajar sesuatu benda dengan tanya AI je. Lepas tu kalau kau nak build apa-apa, kau boleh just buka Claude Code, Codex ke apa kan. Kau just prompt. Don't get me wrong, aku bukannya anti AI ke apa, which is ramai yang ingat aku anti AI, tak suka AI kan. Aku memang guna AI hari-hari. Dan even aku tengah build agent harness pun on the side, bukan on the side, dekat company aku kan. Dan aku pun dah banyak gila eksperimen dengan AI benda ni kan. Sebab hype kan. Kalau tech ni macam, kalau aku tak follow benda-benda yang latest ni, agak ketinggalan lah. Dan ada orang macam dia build plugin lah, apalah untuk agent kan. Tapi bagi aku macam guna benda tu vanilla version pun, toggle pun dah cukup elok lah kan. Cuma aku rasa macam benda software ni macam dah tak berikan aku excitement lagi lah untuk still stay dalam bidang ni. Dan aku rasa macam aku stuck kat tengah-tengah tau. Aku nampak orang macam utilize benda ni gila-gila untuk make money, tapi aku macam still holding back. Macam aku tak nak lah, goals hidup aku adalah duit. Aku tak nak macam tu. Tapi bila fikir balik, that is the reality kan. So it's either adapt or you die lah. So aku macam, okay, patut ke aku start something on the side, utilize AI like 100% untuk buat macam revenue target 50k sebulan ke apa kan. Macam a proper business lah. Ataupun aku just be myself, keep on sharing kan, news ke update ke pasal AI ke apa benda, tak kisah lah. Dan itulah, itu apa yang aku rasa lah. Dan aku nampak juga bila ada AI ni, ramai gila yang memandai-mandai. Macam ada orang tu, okay bro, everyone knows if you are building a ChatGPT rapper bro, benda tu macam kau tak payah kau post. Okay, ada seorang tu, aku kena call out juga. Aku rasa macam berat ke baca posting dia kan, macam kelakar pun ada gak. So dia claim so dia buat satu app ni, dia macam boleh detect cancer early on dekat image apa benda-benda lah. Lepas tu macam, bro, benda tu aku pun boleh build. Aku just cakap kat Claude, kau tengok image ni, kau tengok ada cancer tak?
It's just a system. It's just a prompt, bro. So aku macam, dia pun claim, oh hebat lah AI ni boleh detect cancer apa semua kan. Lepas tu dia nak lagi gempak, oh semua ni local hosted apa semua. Yo, if you are not in the domain itself, kau jangan nak mengada-gada cakap pasal benda tu, bro. Itu yang paling, aku rasa akan menghancurkan society lah in the future. Macam it is gradually going there lah. Macam ada expert tapi bukan kat tempat dia. Kalau kau expert dekat tempat dia, kau just focus on that. And then if you want to be expert at that tempat, kau tak boleh macam AI tanya AI sehari, lepas tu kau dah, oh aku expert bro kat tempat tu. No, it doesn't work like that, man. Bila orang tengok macam aku tengok memang ramai nak komen lah, tapi macam kesian lah kan. So yeah, I think that's all lah aku apa yang aku rasa dekat zaman AI ni. Aku pun tak tahu lepas ni nak berkebun ke apa kan. Aku pun ada tulis kat Twitter, ada tulis kat thread. Ni pun buat video lah sikit cakap pasal benda ni. Jadi what's next kan, aku rasa teruskan macam hidup macam biasa. I mean, I need to accept the reality. Benda ni memang macam memang akan jadi pun. Memang AI akan replace semua kan. So just ball with it lah. Macam kau pakai lah AI kan. I mean, kalau kau nak pindah kerja ke apa kan, kau interview, kalau kau kantoi tu kantoi lah, maknanya kau tak pandai kan. So yeah, kita interview kau tak boleh pakai AI. Kau tak boleh, sejauh mana kau nak fake diri kau kan. So kau kena ada letak some benchmark or orang lain akan tengok kau lah. I mean, it depends on your goals lah. Kalau kau ada klien ke apa, sejauh mana kau boleh bullshit klien kau kan. Kalau kau handle per project ada data hilang ke apa, sejauh mana tu boleh pergi kan. I mean, AI boleh tolong ke itu. It's all that lah. Aku pun, dia sebab the uncertainties on this field yang bagi aku rasa macam, what is the future though? Are we all cook, or we all gonna live like normal? Yeah, so it's just that. So ramai pakai AI macam dia tak kisah pasal evaluation, the end result. Dia orang macam part MVP tu memang aku kagum lah. Memang apa cepat gila buat benda kan. Tapi yelah, kau ada klien, kau ada, kalau kau handle apa critical data apa semua, kau kena fikir pasal evaluation, pasal validation, data validation apa semua. Domain expertise tu lah, benda tu boleh belajar. Tapi yelah, kalau macam bab medical apa semua tu, kau kena study lebih sikit kan. Yeah, so yeah, it's just that some macam rambling apa. So this year aku fokus banyak, macam ada orang jemput bagi talk ke apa, aku accept je. Aku part time ke apa, aku accept je. Sebab I think now macam lagi best lah buat macam tu. Just nak isi masa lapang kan, since AI take over. So yeah, that's all man. 9 minit aku rasa aku edit video ni sikit. Dan dude, kita nak ke 2000 subscriber. Jangan lupa like dan subscribe bro. Bye.